Okey, ni saya bagi tutorial Buka tools affiliate generator, lepas tu ambil dulu produk yang kita nak buat. Okey. Choose file. Saya nak buat kasut perempuan ataupun kasut sukan. Ambil produk dia, letak dekat sini. Kita boleh letak satu gambar ataupun dua gambar. Ni saya buat dua gambar Tambah foto produk. Saya buat dua gambar. Ini boleh crop juga. Kita boleh crop dekat sini. Kita boleh crop. Okey, kalau nak crop kat sini. Okey, simpan. Lepas tu scroll ke bawah. Yang ini buang je. Lepas tu kita letak description sikit. Kasut sukan wanita untuk jogging ataupun jalan-jalan. Kita boleh jelaskan description produk. Lepas tu kita boleh buat konsep foto dia, konsep produk dia kita boleh juga tulis kat sini. Tapi saya buat simple je dulu sebab nak buat tutorial kan. Lepas tu tambah model. Kita letak model foto sendiri boleh, foto orang lain pun boleh. Saya pakai foto AI. Saya ambil ini je lah. Saya pilih foto yang sudah ada. Simpan. Lepas tu biarkan ini potret. Saya ambil soft selling, boleh pilih soft selling, hard selling, storytelling boleh. Lepas tu bahasa Malaysia, accent suara Melayu. Generate content. Ini dalam 1 minit ataupun 2 minit itulah. Okey, kita tunggu ni, saya pause sekejap. Okey, dah nak siap. Dah nak siap. Nanti dia siap dia macam ni. Ni sekejap lagi dah 98%. 98%. Saya pause lagi. Okey, gambar kita dah siap. So tak perlu pusing-pusing buat manual prompt kan. Ni yang atas boleh untuk overlay. Gambar dah siap. Gitu. Kalau nak ubah angle boleh juga. Contoh kita tak suka macam ni, kita tekan sini angle. Boleh tukar angle, boleh tukar gaya. Kan? Ni gambar orang yang ada orangnya. Yang tengah gambar ada orangnya. Ni gambar orang, model pegang produk. Lain-lain kan, kasutnya lain. Okey, ini dia. Ini karena gambar modelnya paruh, jadi hasilnya kurang bagus. Nanti boleh tukar model. Jadi kita try tukar model ataupun biar jalan ni. Sebab nak cepat, nanti akak boleh tukar-tukar sendiri. Kan? Kalau tak suka gambar ni kita boleh refresh. Ataupun buat model lain. Yang bawah ni bagus. Ini boleh untuk overlay juga nanti. Bagus kan? Cara gerakkan dia ataupun nantilah gerakkan dia nanti part 2. Ni part 1 cara generate dulu. Kita boleh ni ada 4 gaya, ada detailing, POV ni kita boleh suruh AI buat 2 tangan, 1 tangan ataupun isi sendiri. Ini boleh lah, kita nak buat gaya apa boleh. Tapi saya nak yang simple dulu, 1 tangan. Ini dekat outdoor, suasana atau location, outdoor, ikut produk kan. Kasut sukan, letak outdoor bagus. Generate lagi, tunggu. Okey, yang ini dah siap. POV, ni POV kan, siap. Boleh juga instant. Kita generate gambar je dulu semua, nanti senang kita nak pilih, kita nak ambil. Yang ni instant. Kita generate gambar semua, nanti tinggal kita pilih je. Okey, yang ni pun dah siap juga. Ni gambar-gambar dia. Jadi kita tak perlu ambil gambar semua, kita pilih saja mana yang kita nak pakai. Kan? Tak perlu kita ambil semua. Ni bagus, ni bagus. Kita ambil je, pilih-pilih nanti. Kita buat gambar dulu. Live house pun ada juga. Ni boleh. Ni bagus ni. Kalau untuk
Model yang bercakap nanti ambil yang live house. Mungkin ni saya buat part 3 nanti. Ni saya ajar tutorial untuk buat gambar dulu. Okey, ni duduk di atas meja. Banyak ni, ada podcast, admin berdiri, bercerita. Kita ambil di atas duduk di meja. Lepas tu studio ataupun kita buat dekat gudang atau warehouse, boleh. Ini admin buat 3. Lepas tu generate lagi. Kalau nak, dia ada 2 cara. Kalau nak model tu bercakap, pilih live house ataupun guna ChatGPT. Kita ambil gambar dari sini, dari tadi. Gambar yang dah ada kita download. Lepas tu kita letak dekat ChatGPT. Tolong buatkan prompt untuk gambar ini. Gini. Gitu. Okey. Ni pun dah siap, tapi mata dia biru pula. Kita boleh refresh, kita boleh tukar. Jadi begitu sahaja. Ini part 1 untuk generate gambar. Nanti saya buat part 2.